dah pernah kurus dan anda keliru, kenapa anda jadi gemuk balik, naik balik? So dalam Smart Fat Burner, akaun TikTok saya ni, saya fokus kepada you nak kurus dengan berjaya dan you berjaya kekal untuk kurus dalam tempoh masa yang lama, lebih senang untuk maintain berat badan. Jadi nak tahu tak macam mana, apa konsepnya ialah, tengok video ni sampai habis. So anda yang first time tengok video saya, tengok akaun saya ni, saya nak minta anda untuk support saya, klik follow dan komen juga Fat Burner. Komen kat bawah Fat Burner, bakar lemak. Baik, saya nak share pada anda yang ramai orang bukan tak berjaya kurus, berjaya kurus. Sama ada you berjaya kurus 3 kilo, 5 kilo, 10 kilo dan malah lebih lah. Dan kebanyakan, majoriti orang yang berjaya kurus ni dia naik balik. Dia balik kepada berat asal ataupun lebih berat daripada sebelum tu. Jadi konsep yang saya nak bawa dalam Smart Fat Burner ni ialah bila you berjaya kurus, you ada tubuh yang design untuk preserve berat badan macam tu. Untuk preserve maksudnya maintain kadar bakar lemak yang tinggi, metabolisme yang tinggi dan menyusahkan untuk you naik balik berat badan. Itu antara konsepnya. Ialah dengan cara kita betulkan teknik pengambilan nutrisi supaya tubuh kita ready. Contohnya kita ada otot yang cukup, kita ada metabolisme yang tinggi, kita ada HDL yang tinggi, lemak ataupun kolesterol baik yang tinggi. Dan benda ni membantu kepada tubuh kita untuk maintain berat badan yang baik. Dan tapi sebelum tu kita kurus dulu lah kan. Kurus dan maintain. Jadi itu konsep. So kalau anda berminat nak tahu benda ni lebih lanjut, saya nak minta anda follow lah. Follow, klik saja follow. InsyaAllah banyak lagi video-video yang saya akan kongsi.